Okay, next question. What's your love language? Rina rasa love language Rina. Adik, kau rasa apa love language akak, adik? Kita tanya orang. Eca kata love language Rina quality time. Okay lah. Sebab Rina suka bawa family Rina. Ada tak, adik? Aku suka bawa family macam berkumpul. Rina suka macam plan satu location ataupun staycation. Lepas tu kita orang tidur dengan family ramai-ramai. Tak nak naik bus. Aku ajar Apa definisi cinta pula dah? Cinta tu, ya ke, dia? Aku pernah cakap macam tu? Kau setuju tak dengan benda tu? I don't know, guys. Korang, Rina baca korang punya komen tu, tapi Rina jawab dalam hati. Aduh, kenapa Rina live malam ni? So nak live lagi. What do you think about kahwin muda? I don't know. Kalau korang dah sampai masanya, dah sampai jodoh korang, it's okay. Kahwin je. Hidup orang kan lain-lain kan. Just enjoy the moment, guys. Semua I don't know. Rina malas reply. Mana ada Rina malas lah. Dia macam entah. Sebab Rina tak, jawapan kan beza-beza kan. So Rina tak ada jawapan spesifik. Nanti dah berumur, anak semua dah besar-besar. Betul? Apa yang betul kan? Kami nak jadi cikgu secepat mungkin. Cikgu apa? Kau nak jadi cikgu apa? Tahu tak yang IPG tu kan? Kan UPU memang dah tak dapat. Lepas tu, wah, thank you Afiq. Kan IPG kan memang dah tak dapat kan UPU. Lepas tu Rina cuba macam apply je lah. Lepas tu kena buat interview tau. Rina dah pernah buat interview dah rekod dah jadi cikgu. Sebab dia suruh create satu cara pembelajaran. Tapi tak ada rezeki Rina juga. Korang suruh Rina jadi cikgu PJ. Dah, korang nak Rina kurus je sebenarnya kan. Nasib tak jadi cikgu. Kalau tak, anak murid kena fast hand. Mana adalah. Ini akan jadi cikgu yang lemah-lembut sangat. Macam mana nak keluarkan aura diri? Untuk mengelakkan Rina cakap I don't know, Rina akan terus bagi jawapan. Okey, cara nak keluarkan aura diri adalah korang jangan jadi
fake kot. Korang jangan jadi fake. Just be yourself. Dan kena jadi person yang positif. Bila korang sentiasa positif kan, so aura yang korang keluarkan tu aura yang positif, dan baru orang nampak korang. Dan off dengan lelaki macam mana? Lagu yang akhir-akhir ni yang selalu Rina putar berulang-ulang. Korang tak tahu kenapa, tapi Rina sekarang suka sangat lagu I Know from Travis Scott. Ya, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Dia suka lagu tu. Bukan I know, bukannya saya tidak. Dia I know, saya tahu. I like that song. Mungkin suka perempuan Pahang, dia kata cantik belaka. Ini bukan orang Pahang lah. Awan nanti jatuh cinta. Itu lagu Ihin kan? Ya dek, jangan dek pada make up dek. Oh situ je lampu tu. Kenapa? Korang Rina kena berhenti live sebab diorang dah nak tidur. Rina pun dah ngantuk dah ni. Awas nanti jatuh cinta. Okay, korang Rina betul-betul dah mengantuk. Baik korang, jom kita sesi bubble. Lepas tu Rina end. Baik korang, okay, 12 suku Rina end. Dah 12 suku dah. Baik cikgu besar. Ish, dia yang kecil. Sebab itulah Rina besar. Cuba kalau dia besar, mesti Rina kecil. Jom cuci makeup. Itulah menarik juga kalau Rina bawa korang cuci makeup ni. Tapi Rina dah larat. Rina ngantuk. Okay korang,
Bye. Thank you for watching. Okay, bye. Selamat malam korang. Baik korang, selamat malam. Ya kau dah live sejam ni. Take care you guys. Bye. You didn't